Okey guys, ramai orang ingat bila rambut kita dah makin nipis, dah nampak botak sikit, rawatan yang ada hanyalah tanam rambut sahaja. Tanam rambut bermaksud kita mengambil folikel yang tahan androgen dan kita pindahkan ke kawasan yang botak. Tapi ramai tak tahu yang rawatan ni bukannya tanam hari ni esok tumbuh, dan kos dia boleh mencecah berpuluh ribu ringgit. Selain daripada tanam rambut, ramai orang juga memilih minoxidil sebagai alternatif. Minoxidil ni memang boleh membantu stimulat pertumbuhan rambut yang baru, tapi tak semua orang sesuai. Ramai orang mengalami kesan sampingan seperti gatal kulit kepala, mengelupas, dan dalam sesetengah kes ada yang sampai jantung berdebar-debar. Dan sebelum rambut kita kuat dengan minoxidil ni, kita akan ada shedding phase di mana rambut kita akan gugur dengan banyak dulu. Sekarang ni dah ada alternatif lain untuk stimulate hair growth yang lebih mild, tapi cara kerja dia hampir sama macam minoxidil, iaitu PDO. Bahan aktif PDO ni boleh stimulate pertumbuhan rambut yang baru, dia boleh slow down kebotakan dengan menguatkan akar rambut kita, dan kesan sampingan kepada scalp kita pun lebih ringan. Jadi mana kita nak cari bahan aktif PDO ni? PDO ni boleh dijumpai dalam Ampule Lab on Hair ni. Bagusnya dia bukan saja ada PDO, malah dia juga mengandungi biotin yang boleh support pembentukan keratin dan mempercepatkan proses pertumbuhan rambut baru. Lepas cuci rambut, kita boleh apply 5 ke 6 titik ke kulit kepala kita terus, urut-urut sikit dan siap. Kita boleh apply dia hari-hari sebab tekstur dia tak melekit, dia cepat meresap dan tak perlu nak bilas. Ingat guys, dengan mana-mana produk sekalipun, kunci keberkesanan adalah rutin harian kita.